Sekolah dan universiti adalah gereja pembangunan. Kita kena tahu siapa yang bawa sekolah ni dekat tanah Melayu ni. British lah yang bawa sekolah ni di tanah Melayu ni. Kita boleh tengok sekolah pertama yang terdapat di Pulau Pinang pada tahun 1816, Penang Free School di Church Street. Sistem pendidikan di tanah Melayu ni sinonim dengan sistem pondok dan madrasah. Sistem pondok dan madrasah mementingkan taraf hidup masyarakat dan agama berbanding ilmu pengetahuan. Hal ini memberikan ruang kepada orang Melayu beralih kepada pendidikan sekular yang disediakan oleh British. Pendidikan yang British bawa ni mencabar jati diri masyarakat Muslim Melayu. Jadi tak